seorang perempuan di muka dunia ni, dia kakak tahu. Nama Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah ni seorang perempuan di Iraq. Dia ni orang Iraq, pak duk perang Saddam Hussein dah ni. Situ timbul Rabi'ah Adawiyah. Terkenal dia ni wali Allah Taala. Perempuan tapi dia ilmu tinggi, disebut-sebut wali. Dalam banyak-banyak peninggalan khazanah tinggal ilahi, lastu li firdausi ahlan wala aqwa ala najhi. Tuhan, aku tak ada tokoh masuk syurga. Ilahi lastu li firdausi ahlan. Oh Allah Tuhanku, aku tak ada tokoh masuk syurga. Nak masuk neraka tak tahan juga kulit aku, bukan boleh lawan api neraka. Wala aqwa ala najhi. Dan aku tak boleh gagah depan dengan neraka jahanam. Faham lagu mana? Masuk syurga tak ada tokoh. Nak masuk neraka bukan pasien aku kena api. Fahabli taubatan min indika. Tuhan, tolong beri taubatlah. Tolong buka pintu hati aku biar aku merasa salah benda ni benda tu biasa. Daripada salah itulah aku nyesal aku taubat. Innaka ghafurul aziz. Innaka ghafurul dzambil aziz. Kana mu ni Tuhan yang Maha mengampun dosa beramana besar bukit besar gunung pun kalau mu apa sekiranya aku misal semua. Tak ada orang atas dunia menyesal sungguh-sungguh buat dosa, hak Tuhan tak ampun, tak ada.